Baiklah, jom kita mulakan kupasan kali ini dengan satu perkara penting. Apa yang akan kita rungkai bukanlah tentang satu kejadian tunggal, tapi tentang satu proses. Kita akan telusuri satu hujah yang mendakwa pandemik ni bukanlah sekadar krisis kesihatan, tapi satu alat yang dirancang untuk mengubah masyarakat dan undang-undang di peringkat global. Jadi, persoalan utamanya macam inilah. Adakah semua yang kita lalui beberapa tahun ni cuma satu tindak balas biasa terhadap ancaman kesihatan? Ataupun, adakah ia sebenarnya langkah pertama ke arah agenda yang jauh lebih besar? Inilah soalan pokok yang akan kita cuba fahami hari ini. Hujah utamanya begini, fungsi sebenar krisis ini, katanya, adalah untuk menormalisasikan. Maksudnya, ia bertujuan untuk mengalihkan garisan sempadan bagi apa yang kita anggap boleh diterima. Perkara-perkara yang dulu kita rasa, melampaunya, perlahan-lahan dijadikan perkara biasa sebahagian daripada norma baharu. Jom kita fahamkan dulu istilah normalisasi pandemik ni. Menurut hujah ini, ia adalah satu proses di mana naratif krisis yang diulang-ulang, cerita pasal darurat, ancaman kesihatan, kes harian digunakan untuk membentuk psikologi kita. Lama-kelamaan, kuasa luar biasa dan kawalan ketat yang digunakan oleh pihak berkuasa mula nampak macam benda yang patut dibuat malah perlu untuk kebaikan semua. Okey. Sekarang, macam mana proses normalisasi ni dikatakan berfungsi sebagai jambatan? Jambatan ke mana? Ke satu matlamat yang lebih besar yang dikenali sebagai The Great Reset. Petikan ini daripada pengasas Forum Ekonomi Dunia sendiri, Klaus Schwab, sering dijadikan rujukan. Perkataan yang selalu digariskan di sini ialah peluang dan menetapkan semula atau reset. Bagi penganalisis naratif ini, ayat ini seolah-olah memberi isyarat bahawa krisis ini memang dilihat sebagai satu pemangkin untuk perubahan sistem yang besar-besaran. Jadi, apa sebenarnya The Great Reset ni? Mengikut definisi rasminya, ia adalah satu inisiatif untuk menyusun semua aspek masyarakat dan ekonomi. Model yang dicadangkan, kapitalisme pihak berkepentingan, di mana syarikat-syarikat korporat gergasi akan diberi peranan sebagai pemegang amanah masyarakat dengan kerjasama kerajaan. Dan ini adalah poin yang sangat penting dalam hujah ini. Reset yang sebenar, katanya, tak bermula dengan sistem kewangan atau ekonomi. Tak, ia bermula dalam minda kita. Ia satu riset psikologi, cara kita memandang erti kebebasan, hak kita ke atas badan sendiri, cara kita tafsir risiko dan tahap ketaatan kita kepada pihak berkuasa, semua ni kena diubah dulu. Seterusnya, jom kita tengok dengan lebih dekat mekanisme apa yang didakwa sedang dibina untuk mengukuhkan kuasa dan pengawasan di bawah sistem yang baru ni. Menurut hujah ini, untuk membolehkan satu peralihan kuasa global, anda perlukan satu rangka kerja undang-undang antarabangsa yang baru. Dan di sinilah nama-nama seperti WH, Perjanjian Pandemik dan pindaan IHR sering disebut sebagai instrumen yang didakwa akan memusatkan kuasa membuat keputusan. Salah satu konsep teras dalam rangka kerja ni ialah One Health. Dengar macam bagus kan? Ia satu pendekatan untuk melihat kesihatan manusia, haiwan dan alam sekitar ni sebagai satu sistem yang saling berkait rapat. Tapi kritikan yang dibangkitkan ialah pendekatan ni meluaskan definisi kesihatan tu jadi sangat-sangat luas. Bila apa-apa sahaja dari pelepasan karbon sampailah cara kita bertani boleh dianggap isu kesihatan, maka skop kesihatan awam jadi tak terhad. Hujah ini mendakwa inilah yang membuka pintu kepada pengawasan dan kawalan ke atas hampir semua aspek hidup kita atas nama menjaga kesihatan planet. Isunya bukan lagi pasal penyakit, tapi pasal kuasa. Sistem pemerintahan yang dikatakan lahir dari sini dikenali sebagai teknokrat. Senang cerita, ia adalah satu sistem di mana keputusan-keputusan penting negara tidak lagi dibuat oleh ahli politik yang kita pilih. Sebaliknya, oleh jawatan kuasa pakar teknikal, saintis dan birokrat yang tidak dipilih. Keputusan dibuat berdasarkan model data dan ramalan, bukan lagi prinsip undang-undang atau suara rakyat. Dan model ekonominya pula dikenali sebagai kapitalisme pengawasan. Dalam sistem ni, emas hitam yang baru bukannya minyak, tapi data pribadi kita. Setiap pergerakan kita, setiap klik kita, data kesihatan, tingkah laku kita, semuanya dikumpul, dianalisis dan dijadikan duit. Kita bukan lagi pelanggan, kita dah jadi bahan mentah.
Sebagai contoh yang sering disebut dalam naratif ini, pindaan undang-undang di Malaysia dilihat sebagai langkah ke arah ini. Definisi data biometrik dikatakan telah diperluaskan. Ia bukan lagi sekadar cap jari atau imbasan mata, tapi kini merangkumi ciri fisiologi dan juga tingkah laku. Hujah yang dikemukakan ialah ini adalah langkah persediaan untuk Internet of Bodies, satu rangkaian di mana tubuh kita sendiri menjadi sebahagian daripada jaringan data. Baiklah, sekarang kita akan bergerak ke fasa yang mungkin paling jauh dan kontroversial dalam hujah ini, iaitu bagaimana semua ini dikatakan membuka jalan kepada agenda transhumanism. Kita lihat sekali lagi petikan daripada Klaus Schwab. Beliau kata teknologi baru bukan setakat akan mengubah apa yang kita lakukan, tapi siapa diri kita. Ayat siapa diri kita inilah yang sering ditafsirkan sebagai merujuk kepada perubahan yang fundamental kepada biologi dan identiti kita sebagai manusia. Jadi, apa itu transhumanism? Ia satu falsafah yang memperjuangkan penggunaan teknologi canggih, kejuruteraan genetik, chip dalam otak, nanoteknologi untuk mengatasi had biologi kita. Dalam pandangan ini, fitrah manusia bukanlah sesuatu yang tetap. Ia adalah satu kerja dalam proses yang boleh dan patut dipertingkatkan untuk menjadi pasca manusia. Dan di sinilah semua elemen tadi bersatu. Menurut hujah ini, apabila badan kita sudah pun dilabel sebagai risiko biologi yang perlu diurus dan pada masa yang sama sebagai aset data yang boleh dituai, maka pintu akan terbuka luas. Sebarang campur tangan teknologi secara langsung ke dalam badan kita akan jadi lebih mudah untuk dinormalisasikan. Atas alasan apa? Sudah tentulah atas nama keselamatan dan kesihatan. Jadi, kalau kita nak rumuskan aliran logik dalam naratif ni, ia berjalan macam ni. Mula-mula, normalisasi pandemik untuk ubah psikologi kita. Kemudian, ini membuka jalan untuk penyusunan semula undang-undang di peringkat global. Seterusnya, ia membolehkan peralihan ekonomi kepada kapitalisme pengawasan. Dan akhirnya, ia didakwa menuju ke fasa transhumanism, di mana teknologi dan biologi manusia mula bersatu. Akhir sekali, dalam mana-mana naratif pun mesti ada watak penentangan kan? Jadi jom kita lihat bagaimana proses ini didakwa cuba untuk dicabar melalui saluran undang-undang. Salah satu tindakan yang diambil ialah pemfailan satu cabaran undang-undang yang dikenali sebagai Notis Berkanun 2.0 atau SN 2.0. Ia diposisikan sebagai satu cubaan rasmi untuk menggunakan sistem perundangan yang sedia ada bagi menentang proses normalisasi yang kita bincangkan tadi. Apa matlamatnya? Menurut dokumen ini, ia direka untuk memutuskan rantaian normalisasi. Ia bertujuan untuk memaksa perbincangan beralih daripada naratif ketakutan dan kepatuhan orang ramai dan bawa ia kembali ke gelanggang undang-undang. Kembali kepada soalan asas, mana buktinya? Apa niat jahat atau mensria di sebaliknya? Dan adakah kuasa yang digunakan itu sah di sisi perlembagaan? Ringkasnya, dalam naratif yang lebih besar ini, SN 200 dilihat sebagai satu alat pertahanan. Ia adalah satu percubaan untuk menggunakan sistem perundangan negara sebagai benteng untuk menghalang apa yang didakwa sebagai pergerakan ke arah teknokrasi dan transhumanism. Ini membawa kita ke penutup. Persoalan yang paling mustahak di sini sebenarnya bukanlah sama ada anda bersetuju atau menolak sepenuhnya naratif ini. Sebaliknya, persoalan yang dibangkitkan ialah adakah kita sedar bahawa apa jua krisis sekalipun boleh dijadikan alat yang sangat berkesan untuk membentuk sistem ketaatan dan kawalan yang baru. Dan jika ya, adakah kita sebagai individu dan sebagai sebuah negara masih mempunyai ruang dari segi undang-undang dan moral untuk mempertahankan kedaulatan kita? Satu persoalan untuk kita semua renungkan. Selamat datang! Untuk kupasan kali ini, kita akan bedah siasat satu dokumen perundangan yang agak luar biasa. Ia mendakwa ada satu rancangan besar untuk menulis semula definisi identiti manusia. Dan ini bukan skrip filem fiction sains ya. Ini adalah hujah sebenar yang dibawa ke mahkamah. Jadi, persoalan utama yang cuba dijawab oleh dokumen ni, ia memang provokatif. Cuba bayangkan, apa jadi kalau teknologi bukan sekadar mengubah cara kita hidup, tapi mengubah siapa kita dari segi undang-undang? Okey, jom kita masuk lebih dalam. Asas keseluruhan hujah ni sebenarnya bukan teori kosong. Ia berakar umbi dalam satu prinsip perundangan yang sangat fundamental yang didakwa menjadi macam perisai untuk kemanusiaan. Apa yang menarik menurut sumber ni, asasnya datang dari Perlembagaan Persekutuan kita sendiri. Hujahnya
Perkara 3.1 mewujudkan satu kerangka moral yang mengiktiraf kita, manusia, sebagai individu yang berdaulat, bukannya mesin atau kod yang boleh diprogram semula sesuka hati. Dan konsep yang paling penting kat sini ialah fitrah. Dokumen ni terangkan fitrah sebagai keadaan asal kita, suci dan tak boleh diubah. Ia dihujahkan sebagai satu perisai dalam perlembagaan yang melindungi sifat semula jadi kita daripada sebarang cubaan untuk diubah, terutamanya oleh teknologi. Petikan ni, yang diambil terus dari sumber, ia macam menetapkan satu garisan merah yang tak boleh dilanggar. Ia menegaskan yang sebarang usaha untuk mengubah suai kod genetik kita secara asasnya adalah satu pelanggaran terhadap prinsip teras negara. Okey, dari asas undang-undang ni, dakwaan diorang jadi lagi besar. Hujahnya ialah kita semua sekarang ni sedang berdepan dengan satu jenis peperangan yang baru. Sumber ni kata dunia sekarang berada dalam Perang Dunia Ketiga yang bersifat eksistensial. Maksudnya, tak macam perang biasa, musuh kita bukan lagi negara atau tentera lain. Musuhnya adalah teknologi yang matlamatnya untuk mengubah siapa kita sebagai manusia. Dan medan perangnya bukan lagi di darat atau laut, tapi tubuh badan kita sendiri. Dan ideologi yang didakwa menjadi senjata utama dalam konflik ni ialah transhumanism. Dokumen ni tak gambarkan ia sebagai satu kemajuan tau. Sebaliknya, ia dilabel sebagai agenda teras di sebalik revolusi industri keempat atau 4IR yang nak reka semula manusia secara fundamental. Menurut sumber ni, ada satu proses 3 langkah yang sedang berjalan. Mula-mula, kerangka teknologi 4IR diwujudkan. Kemudian, ideologi transhumanism digunakan untuk bagi justifikasi. Dan akhirnya, ia dilaksanakan melalui satu infrastruktur fizikal yang dipanggil Internet of Bodies. Perkara penting tentang Internet of Bodies atau IOB ni ialah cara ia dibengkaikan. Ia tak dilihat sebagai teknologi yang neutral. Tak. Ia digambarkan sebagai struktur serangan sistemik, direka khas untuk menghakis autonomi kita dengan sambungkan badan kita ke rangkaian data yang akhirnya menjadikan kita macam nod yang boleh dikawal. Okey, dari sini ceritanya jadi lebih spesifik. Dokumen ni cuba terangkan mekanisme yang didakwa boleh menukar manusia biasa menjadi harta milik sesebuah korporat. Inilah inti kepada aduan jenayah dalam dokumen tu. Dakwaannya, krisis kesihatan global telah digunakan untuk memperkenalkan teknologi mRNA. Teknologi ni pula dituduh mencipta elemen sintetik dalam badan yang boleh dipatenkan. Dari sini, hujahnya membuat satu lompatan undang-undang yang sangat kontroversi. Ia kata, kalau dalam badan seseorang tu ada bahan yang dipatenkan, individu tu sendiri secara efektifnya jadi harta intelek. Dan perbuatan ni disifatkan sebagai bioterrorism. Mesti kita tertanya-tanya kan, kenapa pula kerajaan nak benarkan benda macam ni berlaku? Dokumen ni cuba jawab soalan besar tu. Tuduhan utamanya, kedaulatan negara telah digadaikan. Dokumen ini mendakwa kerajaan telah tunduk kepada tekanan global dan seolah-olah melelong kedaulatan negara untuk dapatkan pelaburan asing. Ini, katanya, membuka pintu kepada agenda subversif untuk bertapak. Dan hujahnya ialah, bukti untuk semua ni bukan benda tersembunyi. Ia ada depan mata kita dalam dasar-dasar dan undang-undang rasmi negara. Contohnya, Dasar 4 IR negara dan pindaan undang-undang biometrik disebut sebagai bukti macam mana infrastruktur untuk agenda ni sedang dibina secara terang-terangan. Jadi, selepas semua dakwaan yang berat ni, apa sebenarnya yang dituntut daripada sistem kehakiman? Jom kita tengok. Bila berdepan dengan satu dakwaan yang begitu luar biasa, dokumen ni berhujah yang mahkamah sebenarnya ada satu kuasa yang sangat spesifik dan kuat untuk digunakan. Jalan penyelesaian undang-undang yang diminta ialah satu perintah yang dipanggil mandamus. Secara ringkas, mandamus ni macam satu arahan rasmi daripada mahkamah yang memaksa badan kerajaan, dalam kes ni pihak berkuasa untuk jalankan tugas mereka. Tugas apa? Untuk mulakan siasatan jenayah terhadap semua dakwaan ni. Jadi, untuk yakinkan mahkamah, hujah mereka ada 4 poin utama. 1, ini bukan pasal kritik polisi kerajaan, tapi pasal dakwaan jenayah. 2, mereka kata mahkamah rendah sebelum ni silap. 3, ada bukti baru yang muncul. Dan yang paling penting, poin keempat, beban pembuktian untuk mulakan siasatan tu rendah je. Cuma perlukan asas yang munasabah, bukan bukti yang kukuh 100%.
Sebenarnya, seluruh kes ni dibentangkan seolah-olah ia adalah perjuangan terakhir. Ia meletakkan badan kehakiman sebagai benteng pertahanan terakhir yang mesti bertindak untuk melindungi perlembagaan dan kemanusiaan itu sendiri daripada apa yang digambarkan sebagai satu ancaman sistemik. Pada akhirnya, cabaran undang-undang macam ni maksa kita semua untuk fikirkan satu soalan yang sangat mendalam tentang masa depan kita. Ia membuatkan kita terfikir, apa sebenarnya harga yang perlu dibayar untuk kemajuan teknologi dan di mana kita patut letakkan garisan antara inovasi dan usaha untuk melindungi identiti asas kita sebagai manusia. Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya maksud setia pada sebuah sistem? Adakah ia bermakna kita ikut saja semua peraturan tanpa soal? Ataupun kesetiaan yang sebenar-benarnya adalah bila kita berani cabar sistem tu dari dalam untuk jadikan ia lebih baik? Nah, inilah kisah tentang itu. Kisah bagaimana seorang warga negara menggunakan sistem undang-undang untuk mempersoalkan undang-undang itu sendiri. Semuanya atas nama keadilan. Okey, cuba tengok ni. Nampak macam dokumen mahkamah biasa je kan? Penuh dengan bahasa rasmu. Tapi, jangan pandang sebelah mata. Ini bukan sekadar helaian kertas. Inilah simbol utama cerita kita. Simbol bagaimana seorang rakyat biasa boleh menggunakan jentera negara, iaitu undang-undang, untuk mencabar negara itu sendiri. Ini bukan pemberontakan. Ini adalah satu tuntutan accountability, mengikut saluran yang betul. Jadi, macam mana caranya kita nak melawan undang-undang yang kita rasa tak adil? Adakah kita kena turun ke jalan raya dan protes? Atau mungkinkah ada cara lain? Cara yang lebih teliti, lebih berstruktur, ibarat seorang pakar bedah yang menggunakan logik dan prinsip undang-undang untuk menguji sistem itu dari dalam? Baiklah, jom kita kenal watak-watak utama dalam drama perundangan ni. Di satu sudut, kita ada pemohonnya, Adam bin Ahmad, dan di sudut yang lagi satu, Kerajaan Malaysia dan beberapa kementeriannya. Tapi kena ingat ya, ini bukan sekadar cerita Adam lawan kerajaan. Pertarungan ini jauh lebih besar, sebab yang menjadi taruhan adalah prinsip-prinsip dalam perlembagaan kita. Okey, kita masuk bahagian pertama. Perkara paling penting yang kita kena faham dari awal, kes ni bukan pasal emosi. Bukan pasal marah-marah atau tak puas hati. Tak. Hujah yang dibina ini, ia sangat berstruktur, sangat berdisiplin dan semuanya berlandaskan satu benda, prinsip. Jadi, poin utamanya di sini, pemohon tak datang ke mahkamah dengan tangan kosong sambil cakap saya tak puas hati. Sebaliknya, dia bentangkan satu kerangka pemikiran yang sangat mendalam. Hujah dia macam ni, tindakan saya mencabar undang-undang ini, sebenarnya inilah bentuk kesetiaan saya yang paling tinggi. Kesetiaan pada apa? Pada keadilan dan kebenaran itu sendiri. Sekarang kita nak selam lebih dalam lagi. Kita nak tengok konsep falsafah yang menjadi jantung kepada keseluruhan kes ini. Inilah idea yang betul-betul mengubah cara kita pandang kes ni dari satu tindakan yang mungkin nampak macam penderhakaan kepada satu tindakan mempertahankan prinsip. Yang menariknya, hujah ini menggunakan satu konsep dari tradisi Islam iaitu al-wala wal-bara. Tapi, ia diolah semula untuk konteks undang-undang moden. Wala atau kesetiaan dalam kes ini ditafsirkan sebagai setia kepada kebenaran dan keadilan dalam perlembagaan, manakala bara atau penolakan bermaksud menolak apa saja undang-undang atau tindakan yang zalim dan tak adil. Jadi, ini satu cara yang sangat kreatif untuk menyambungkan prinsip moral dengan hujah undang-undang. Orang baik tidak mematuhi undang-undang yang buruk. Dengar macam radikal kan? Tapi sebenarnya, idea ni dah lama wujud dalam sejarah. Dari zaman Sokrates sampailah ke Martin Luther King Jr. Ini bukan ajakan untuk buat huru-hara tau. Maksudnya lebih mendalam. Bila undang-undang itu sendiri jadi punca kezaliman, tanggungjawab moral kita yang paling utama adalah pada keadilan, bukannya pada peraturan itu semata-mata. Dan di sinilah perbezaan paling besar. Mencabar undang-undang secara berprinsip itu lain sangat dengan anarki. Bayangkan sistem negara ini macam sebuah enjin kereta. Hujah ini bukan nak rosakkan enjin tu. Sebaliknya, ia macam seorang mekanik yang teliti yang guna alatan yang betul iaitu mahkamah untuk baiki mana-mana komponen yang rosak supaya enjin tu boleh jalan dengan lebih baik. Tujuannya untuk membaiki, bukan memusnahkan. Okey, falsafah dah faham. Prinsip dah jelas. Sekarang, jom kita tengok buktinya pula. Macam mana pemohon nak tunjukkan dekat mahkamah yang dasar yang dia cabar tu betul-betul dah bawa mudarat? Nah, bukti utamanya datang dari sini. Tengok, Exhibit P6. Ini bukan sekadar pendapat atau artikel dari internet ya.
Ini adalah dokumen rasmi yang dah dimasukkan dalam rekod mahkamah. Satu laporan yang komprehensif yang jadi tulang belakang kepada keseluruhan hujah fakta dalam kes ini. Dan inilah penemuan paling power dari laporan itu. Ia menyatakan dengan jelas mandat vaksin COVID-19 menyebabkan kerosakan kolateral yang besar dan kemungkinan besar kontraproduktif. Wow, ini satu kenyataan yang sangat berat kan? Pada dasarnya, laporan ini kata dasar tu bukan saja mungkin tak berkesan, tapi lebih teruk lagi, ia mungkin dah bawa lebih banyak kerosakan daripada kebaikan. Dan untuk sokong penemuan ini, laporan tu bukan cakap kosong. Ia sertakan sekali keterangan pakar. Jom kita tengok sekejap beberapa soal jawab penting dari testimoni seorang pakar kesihatan awam, Dr. Kevin Bardosh. Soalan pertama, terus kepada isu hak asasi. Adakah mandat vaksin ini menghakis kebebasan sivil? Jawapan pakar tu, ringkas dan padat. Ya, benar. Dari sini saja kita dah boleh nampak nada perbincangan ini. Ia serius. Soalan kedua, pasal kepercayaan. Dalam kesihatan awam, kepercayaan ini macam mata wang yang paling bernilai. Soalannya, adakah mandat ini meretakkan kepercayaan orang ramai pada pegawai kesihatan? Sekali lagi, jawapannya, ya, benar. Ini satu kerosakan yang besar tahu sebab nak bina balik kepercayaan tu makan masa bertahun-tahun. Dan yang terakhir, kesan pada poket dan kehidupan rakyat biasa. Adakah ia cipta tekanan kewangan pada individu dan keluarga? Jawapan pakar kali ini, semestinya. Perkataan semestinya tu memang terasa berat. Ia mengesahkan yang dasar ini dah letak orang ramai dalam situasi yang sangat sukar, terpaksa pilih antara cari rezeki dengan hak ke atas tubuh badan sendiri. Okey, jadi sekarang kita dah ada dua benda, falsafah sebagai asas dan bukti sebagai sokongan. Persoalannya, macam mana nak gabungkan kedua-dua ini jadi satu hujah undang-undang yang mantap dan berdisiplin? Jom kita tengok strateginya. Strategi perundangan ini ada 4 langkah utama. 1. Kenal pasti dulu prinsip mana dalam perlembagaan yang dah dilanggar. Kena spesifik. 2. Buktikan yang tindakan mencabar ini dibuat dengan niat yang murni. Tak ada niat jahat atau dalam bahasa undang-undang, tiada mens ria. Tujuannya nak baiki, bukan nak rosakkan. 3. Tukarkan semua idea-idea moral tadi ke dalam bahasa perundangan yang jelas dan boleh dinilai oleh hakim. Dan 4. Dengan penuh hormat, minta mahkamah untuk jalankan tugasnya, uji sama ada undang-undang itu sah atau tidak. Jadi, kalau kita simpulkan, tindakan ini bukanlah satu perbuatan melawan sistem kehakiman. Tak. Ia sebenarnya lebih kepada satu jemputan. Jemputan kepada mahkamah untuk jalankan tugas hakikinya sebagai pengawal atau penjaga perlembagaan untuk pastikan semua peraturan lain patuh pada undang-undang paling tinggi di negara kita. Okey, jom kita zoom out sekejap, tengok gambaran yang lebih luas. Sebab kes ini sebenarnya bukan setakat pasal satu undang-undang atau seorang individu. Ia lebih besar dari itu. Ini sebenarnya macam satu ujian tekanan untuk demokrasi kita. Dan inilah ujiannya yang sebenar. Demokrasi yang matang bukan setakat pasal mengundi 5 tahun sekali. Ia mesti ada saluran yang selamat dan teratur untuk rakyat mempersoalkan kuasa. Dan mahkamah, itulah salah satu saluran yang paling penting. Ia berfungsi macam injap pelepas tekanan, pressure release valve, dalam sistem untuk elakkan sistem itu daripada meletup. Ini membawa kita balik kepada soalan paling asas tadi. Apa itu kesetiaan? Adakah ia bermaksud kita ikut saja, angguk saja, walaupun kita rasa ada benda yang tak kena? Ataupun kesetiaan sejati itu sebenarnya menuntut kita untuk jadi berani. Berani untuk bersuara, guna saluran yang betul bila kita nampak negara dah mula tergelincir dari landasan keadilan. Pada akhirnya, inilah pengajaran paling besar. Bila sesebuah sistem mampu untuk mendengar kritikan, menilai semula tindakannya dan membetulkan kesilapan sendiri melalui cabaran yang berprinsip, itu bukan tanda sistem itu lemah. Sebaliknya, itulah tanda sistem itu sangat kuat. Itulah tanda sebuah demokrasi yang hidup, yang bernafas dan yang benar-benar matang.